Kuantan. Jom kita masuk. Pada pengunjung-pengunjung yang nak datang ke Kuantan, korang boleh tengok map dekat sini tau. Dekat sini dia tunjuk dalam satu Kuantan. Macam-macam tempat yang menarik, korang boleh singgah dan pergi. Okey, korang tengoklah apa yang ada. Kuantan Art Street adalah sebuah projek mural yang terletak di Jalan Besar Kuantan, Pahang. Projek ini bertujuan untuk memperkenalkan identiti negeri Pahang melalui lukisan mural yang menggambarkan sejarah, budaya dan tokoh-tokoh penting negeri tersebut. Jom. Satu cerita dulu kala, cerita tentang si Teruna dan si Dara. Ia dikenali sebagai Projek 06 iaitu merujuk pada Kod Negeri Pahang dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Hidup mereka saling tak tumpah macam si Rumi. Pakcik Lan ni orang yang pertama berniaga burger dekat Kuantan tau. Dalam sekitar tahun 1970-an macam tu. Jadi lukisan ni dikhaskan untuk dia sebagai tanda perhargaan. Si Julie, oh bahagia. Kerbau hitam ini menggambarkan kehidupan nelayan di Pantai Berserah pada sekitar tahun 70-an. Macam Piramli dan Saloma. Papan lucu ini adalah aktiviti sukan lasak yang dilakukan di Pantai Cerating. Jadi siapa-siapa yang nak cuba aktiviti lasak macam ni, boleh datang ke Pantai Cerating. Oh manisnya kecupan kali pertama. Okey, itu saja pengenalan kita tentang lukisan dan sejarah di Art Street ini. Banyak kan kita tahu tentang lukisan ni. Satu lukisan menggambarkan satu sejarah. Jadi, itu saja daripada Aisyah Humairah. Sekian, terima kasih. Bye-bye.